Dan aku pula. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Ni bulan 8 ni, 3 hari bulan ni baru aku berkesempatan sekali lagi nak pergi ride dengan Wak Maon. Kawan-kawan, aku baru sampai tol Bukit Gambir, tempat Wak Maon. Kita dah lama tak jumpa dengan Wak Maon. Ni okey aku pergi. Kalau yang lepas aku pergi hujan, licin tu. Okey kawan-kawan, agak dah ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom insyaAllah kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak adalah barang tertinggal ke apa kat situ kan. Tak stabil. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahu? Jalanlah dulu. Barulah nampak mapsnya. Ini belum jalan. Okey. Alhamdulillah cuaca baik tadi, macam nak hujan. Tak tahulah ni Wak Maon dia nak pergi makan dulu ke apa kan. Macam kalau hujan ni aku nak tukar baju hujan je ni. Dia dekat area Kerling.
hujan. Hujan genyai. Dua makan. Dari kedai makan. Ha? Kedai situ boleh? Boleh, tak kisah. Mak dia nak makan lah, pertemuan je. Aku ni kalau tak makan pun tak apa. Cukup sekadar makan apa, jajan beruang bear tu. Alhamdulillah sampai. Aku ni makan lauk je lah. Kalau nak makan pun ni kita dekat Kalumpang. Okey. Ada orang ni kau duduk sini. Oh tu helmet orang sana. Mana-mana boleh. Hujan lah geng. So apa nanti aku sambung lagi lah. Hujan. Nanti aku sambung lagi. Tak dapat nak rakam sangat lah. Okey, sekarang aku dah sampai ke kawasan Tanjung Malim. Ada nampak ni. Apa tu dia tulis kat situ, Ujana Muallim. Ujana Muallim. Tadi hujan, kat sini mendung. Kat depan sana tu ada kilang proton tu. Mungkin masuk sini kot, sebab aku tak tengok maps, aku follow Wak Maon je ni. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita plan nak pergi apa namanya, campsite. Apa nama campsite tu? Aku tak tahu. Oh, okey, terus je Campsite Seladang. Jom. Aku terus je ni. Laluan masuk ke Campsite Seladang, Tanjung Malim ni lokasi. Nampaknya kalau laluan macam ni kereta pun boleh ni.
Tapi kalau kereta kecil ni macam ni ke bawah ni. Ni kalau dalam video tak sure lah kalau macam ni laluan ke bawahnya korang nampak jelas ke bawah ke tak. Wah, ini jernih shoot. Weekend ni confirm ramai orang kalau tempat macam ni. Mana buat mak on ni? Pacak free ke pacak berbayar? Jom. Boleh ke kereta lepas ni ah? Boleh, aku rasa memang boleh, tapi sayang pula kalau kereta jalannya keadaan macam ni sekali. So, awal-awal tadi jalan nak masuk okey, pertengahan dia macam agak berbukit sikit lah, tak rata lah, berbatu besar kat tu. Wah, awan gelap tu.
Alamak, terbahagi pada Y pula. Mana pula Wak Maon ni? Dah hujan dah ni kat sini ni. Kenapa lama sangat dia kat belakang tu? Okay lah, terus dulu lah. Okay. Lemak hujan lebat. Bawah tu ada macam aliran anak sungai tapi kecil je. Lemak lebat pula. Lebat lah geng. Sekejap lah aku berhenti kejap lah, tunggu Wak Maon ni mana ni. Sekejap lah. Okay, jom. Jauh juga nak masuk dalam ni. Licin tu. Wih, tanah dia licin. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Kalau tak hujan, jalannya tak licin, tak risau sangat. Ni hujan. Wak Maon dah termengundur ah. Giliran aku pula. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Angkat motor aku berat gila ni. Wak! 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 Gini. Ke aku turun dulu lah. Licin. Kalau tak hujan tak apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kejap. Kau tahan. Kejap lah, kau tahan kau tahan ke tak? Jap, tahan dulu. Okey, 1, 2, 3. One, two, three.
Ada batu ke? Ke sana sikit, ke sana. Alhamdulillah. Lepas geng. Kotor ah. Aku nyebok. Licin tu. Nak dekat dia, nak dekat dengan dia pun aku takut ni. Boleh tak? Bahaya lah. Aku rasa sebenarnya nak turun je. Tolak macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah belakang abang pusing kan ni. Tanah merah ni licin. Tanah merah ni mampat, padat. Tu, lepas tu basah. Allah, jalannya macam ni pula. Kat belah batu lah. Belah batu keras. Yang sebelah sini belah batu, tanah merah. Lega. Mati lagi. Pakai gear 1, gear rendah je. Allah, mati lagi. Ada batu, nampak batu putih-putih ni lega sikit. Lega sikit hati aku. Kawasan yang tanah merah ni macam ni tanah merah yang macam ni licin. Allah, mati lagi kat sini pula, mati kat bukit. Allah. Angit tu. Main gear rendah je. Wah. Kawasan batu ni lega sikit. Alhamdulillah. Kampung orang asli Sungai Perangin. Di mana nak masuk ni? Aku tak tahu ni. Hah?
Jap tengok. Tunggu Amaon. Tunggu Amaon tengok maps. Terus jauh lagi tak? Berapa? 3 km 5 km 5 km dengan jalan yang macam ni rasa jauh tau. Oh Allah. Hah? Tanah merah ni aku seram ah. Kalau batu yang macam ni okey je. Kereta memang tak boleh lah nak macam ni. 4x4 boleh lah. 4x4 senang lah macam ni. Terbagi kepada 2 lagi jalannya. Wah tu Amaon depan. Wah patut kau depan. Dia tengok map di belakang. Kenapa? Tak apa-apa, kena rantai je. Kena rantai. Batu ni ada bekas ni ah. Kena rantai motor Amaon tu. Alhamdulillah sampai juga. Betul ke ni? Follow Amaon je lah.
Bang. Dia cakap apa? Masa salah jalan ni. Oh, ramai juga orang dah sampai kat sini sebab berdasarkan maps. Oh, dulu ada sini. Dulu kan tu ni. Ni kan dia abang masuk ke sini. Ini keluar baliklah jalan Pro. Sungai mana-mana je lah. Ha? Sungai mana-mana je lah. Okey. Okey bang. Dah sampai di mana ada tempat yang ada besar kan. Masuk kanan terus keluar itu jalan mana nak pergi ke tol balik kan. Ada sebelum tu ada lagi satu tempat. Depan sikit ada simpang dia. Itu bangsa. Ada orang jual buah. Ini dah jauh sangat lah ni. Dia kenapa jalan tu? Ya. Tengok kita berdekat tadi kan ada satu saya kereta yang satu tu. Itu nak masuk tu juga. Tadi 4x4. 2 hari. 4x4. Salah, dia tak tukar dah tutup. Kat sini ada mana-mana sungai yang kita boleh bacak-bacak tepi-tepi tak? Tak kisahlah mana-mana. Bawa balik lah. Okey. Plan ni habis kan? Ada. Kalau nak pergi yang ada latar tu kan ada abang masuk tadi kan. Kan dia ada jalan kona kan terus ke atas kan. Terus je. Kiri. Boleh balik masa dia kiri ke atas. Terus je. Ada terjun ke? Ada situ ada selalu orang berkelah budak-budak pelajar. Oh. Itu yang depan lagi. Yang sana tadi. Yang mula masuk. Oh, mula-mula. Ni ada kereta kan. Terus je masuk atas tadi. Oh, ke kiri atas. Oh, okey, okey bang. Jauh ya saya. Memang Orang sini sebab tu dong tak tutup. yalah. Sebabnya kalau dong tak tutup pun benda dong letaklah tembok situ kan. Tak boleh tak boleh jalan. Ini berapa orang ramai kampung ni? Oh, memang sini lah jalannya. Memang jalan dia memang teruk ah. Terus Kita tak ada buat jalan. tak ada. Buat jalan dari dulu lah. Tak ada. Tak tambak apa batu pun tak ada. Ni jalan asal lah. Ni kena jalan asal dulu lah. Oh, lama lah abang kat sini. Masa asyik salah jalan. Dah kena hujan. Dah naik. Okey bang, terima kasih bang. Okey bang, terima kasih. Salah jalan Rupanya yang kat dalam map tu salah. Pisang Mana-mana ya awak. Okey, terima kasih. Aduh, ngadap lagi. Keluar pula. Wak, dekat tepi-tepi ni je lah. Dekat tepi-tepi kampung ni. Keluar balik. Kejung kaki nak tahan.
Tadi ada sempang ke sana tu. Tak tahu kalau ala mana tak nak tengok. Yang tadi tu kat depan tu. Nampak lepas tu lah. Kal Ya. ha? Location dia betul lah. Sungai Seradan campsite Banyak-Banyak. Rupanya tapak lama. Ah. Dia dah pindah lain. Tapi handboardnya tu tak betul lah. Sungai Seradan campsite. Macam gitu lah. Tak kisahlah tu, masalahnya kita boleh wild je, pacak je. Sebab tadi ada jalan tu yang belah kiri tu. Kalau kita patah balik belah kiri yang wide, tapi tak tahulah situ ada sungai ke tak. Kau buka satelit lah, baru boleh nampak. Ha? Satelit. Tadi Kau tak payah search lagi. Kubur petang. Ni pun aku kat dalam ni pula. Oh, sekarang kita kat sini lah campsite-nya. Yang baru. Kalau keluar balik tak jauh lah, dalam 5 km juga keluar balik jalan tadi. Okey, cepat. Ni bang. Wah, mental. Okey lagi, masih okey lagi. Weh, melincir. Wih, licin cut.
Air terjun ada kat jalan masuk tu. Beg aku tertinggal. Kat mana? Beg apa? Beg belakang. Kat mana? Kedai makan? Rasanya Lah tadi kedai makan. Aduh. Masa kedai makan ni kau masa kat pondok. pondok mana? Kedai makan lah. Beg kau kat belakang aku tadi. Kat atas meja. Jom lah. Aduh. Beg aku tertinggal pula. Ada apa kat dalam beg tu tadi Kat kedai makan tadi aku rasa. Sudah. Satu hal lagi. Pukul berapa ni? Pukul 4 siut. Pula aku rasa nak keluar balik ni. Okey lagi, apa-apa nanti aku sambung nanti lah. Makan bateri pula rakam macam ni kan. Aku nak pergi kedai makan tadi tu. Okey, nanti sambung lagi.